PRU 16 akan datang ni, kita akan berdepan dengan Parti Kancil lah. Parti sepihan daripada Parti Keadilan. Parti Keadilan ni bukan Parti Kancil ni je, Parti sepihan. Sebelum ni ada dipanggil Parti Kita. Parti Kita juga merupakan parti sepihan. Parti sepihan yang diasaskan, ditubuhkan oleh Datuk Zaid Ibrahim. Datuk Zaid Ibrahim. Dia dulu UMNO, pernah jadi Menteri Undang-Undang. Kadang dia masuk Parti Keadilan. Pernah bertanding atas tiket Parti Keadilan, tak salah saya di Parlimen Hulu Sangor kan. Dia pernah bertanding tapi kalah. Kemudian dia bertanding pula dalam parti Keadilan. Dia cuba bertanding untuk jawatan Timbalan Presiden. Dia lawan Azmin. Tak salah saya waktu itu dia lawan Azmin. Dan dia kalah. Zaid Ibrahim ni kalah. Bila kalah, dia keluar parti. Kan? Sebiji lah perangai macam Cetong tu. Kan? Sama macam Cetong tak? Dia kalah, dia keluar parti, kemudian dia tubuh Parti Kita. Tapi parti ni tak lama bertahan. Tak sampai setahun saya rasa. Berkubur Parti Kita. Dan akhirnya dia masuk UMNO balik. Sebelum masuk UMNO, dia pernah masuk DAP saya rasa. Zaid Ibrahim ni. Dia pernah masuk DAP, kemudian dia masuk UMNO balik. Datuk Zaid Ibrahim yang selalu buat podcast tu kan. Ada selalu buat podcast Zaid Ibrahim. Kemudian ada lagi parti sepihan yang cuba ditubuhkan oleh Izzah Makno. Bila dia keluar Keadilan, dia pernah tubuhkan satu parti yang ada, tak salah saya ada sikit parti lawan rasuah ke apa nama parti dia tu kan. Saya tak ingat dah. Tapi tak lama dia tubuh parti, kemudian dia bubarkan parti dia. Tak dapat sambutan parti dia. Dan hari ini kita ada Parti Kancil kan. Parti yang digelarkan bersama Kancil. Tak tahulah Kancil 660 ke. Kereta Kancil 660 ke, tak kisahlah. Yang diambil daripada parti PBM. Parti apa tu? Parti Bersama Malaysia kan. Pelik parti dia, logo pun pelik, logo binatang kan. Dalam sejarah negara kita, parti yang gunakan binatang sebagai logo ni tak banyak. Sebelum Kancil ni, sebelum binatang Kancil ni jadi logo, kita dulu ada logo parti yang lama lah. Parti Rakyat Malaysia yang gunakan logo kepala lembu kan. Kepala lembu. Kepala lembu ke kepala kerbau saya tak pastilah kan. Tapi antara lembu dan kerbau tu. Saya rasa kepala lembu. Parti Rakyat Malaysia. Dan parti itu agak lama bertahan, sampai hari ini pun masih ada lagi parti lembu tu. Tapi tak orang kata apa? Tak popular lah. Tak popular lah. Walaupun pernah disertai oleh tokoh-tokoh politik yang lama. Tak boleh hidup juga parti kepala lembu ni. Mungkin parti yang menggunakan logo binatang ni tak serasi lah dekat Malaysia. Lupus kepala lembu. Sekarang ni tiba pula Kancil kan. Tak kisahlah logo apa pun, tapi itulah parti sepihan keadilan. Dan sejarah membuktikan parti-parti sepihan daripada keadilan ni yang ditubuhkan kerana kepentingan diri, yang ditubuhkan kerana dendam, kerana merajuk kan, takkan tahan lama. Jadi kita jelaslah, kita dapat tengok parti Kancil ditubuhkan selepas pemimpin dia, Cetong ni kalah pemilihan parti. Kan? Jadi situ kita tahu dah sebab apa parti Kancil ditubuhkan. Kerana gagal mendapatkan tempat. Gagal mendapatkan tempat dan jawatan. Sebab itu parti itu wujud. Bukan kerana kepentingan rakyat. Kan? Kalau kita tengok hala tuju parti tersebut, dia punya dasar-dasar yang dia dibentangkan, semua kebanyakan yang ditulis itu semua ada dalam kita punya agenda Parti Keadilan. Cuma dia ubah sikit-sikit lah, ubah perkataan kan, ubah ayat. Tapi agenda dia untuk keadilan, lawan rasuah, masyarakat, majmuk, semua ada dalam Parti Keadilan. Jadi kalau orang yang bijak berfikir, apa gunanya Parti Kancil tu?
kalau apa yang diperjuangkan dalam parti kancil itu ada dalam parti keadilan. Lebih baik perkasakan parti keadilan. Kan? Benda yang kau nak perjuangkan tu ada dalam parti keadilan. Lebih baik kau perkasakan parti keadilan. Kenapa tubuh parti baru? Sebab dia gagal. Ya? Gagal di dalam pemilihan parti. Itu aja. Dia gagal dalam pemilihan parti. Sepatutnya bila kita nak memperkasakan parti ni, tak kira lah kan. Kita ada jawatan ke tak ada jawatan dalam parti, boleh je nak perkasakan. Walau bagaimanapun, PRU 16 akan datang, kita kira okey lah kan. Kita ada kancil untuk kita sembelih dan kita jamu. Dan saya yakin dia tak akan bertanding banyak kerusi lah. Sebab dia bukannya dia ada cita-cita nak jadi kerajaan pun. Kan? Cakap je lah nak buat reformasi lah, parti ni nak membela rakyat lah. Tapi dia takkan bertanding untuk ambil kerajaan. Dia takkan bertanding lebih daripada 112. Ada 5-6 kursi je mungkin dia akan bertanding. Sebab dia nak menang je. Bukan nak bentuk kerajaan, dia nak menang je.